Ada pakar penyimpan emas tanya saya, adakah dia boleh beli emas secara fizikal, secara walk-in di mana-mana branch Public Gold? Jawapannya, kalau kita nak beli emas item 10 dinar, iaitu beratnya 42.5 gram dan ke atas, kita boleh buat bayaran dekat X Public Gold dan kita boleh buat order dekat X Public Gold dan terus buat bayaran. Kemudian kita akan booking appointment ambil dekat mana-mana cawangan Public Gold di seluruh Malaysia, ataupun kita boleh pilih dekat mana kita nak ambil emas. Tapi untuk item yang kecil, 5 dinar dan ke bawah, Public Gold memang syaratkan untuk kita buat postage daripada kilang Public Gold direct ke rumah kita, sebab hari ini penyimpan emas Public Gold dah melebihi 2 juta penyimpan emas. Jadi tak logik untuk 2 juta penyimpan emas beratur dekat cawangan hanya untuk dapatkan gold bar 1 gram sebagai contoh. Jadi untuk mengurangkan kesesakan yang berlaku dekat branch Public Gold syaratkan untuk siapa-siapa yang nak beli item kecil, Public Gold post direct daripada kilang terus ke rumah. Jangan bimbang, postage tersebut adalah postage yang berinsurans, tidak ada risiko hilang. Dan special untuk penyimpan emas di bawah bimbingan saya bagi money back guarantee. Kalau siapa-siapa beli emas Public Gold tak dapat emas, saya akan bagi free gold bar 10 gram dan saya akan ganti balik emas yang diorder. Semoga bermanfaat, teruskan follow saya.